Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Nazmi bin Daud. Saya Muhammad Zara Ashraf bin Harun. Saya Nik Muhammad Syazani bin Manusi. Okay, kami daripada kelas Bahasa Melayu 3 akan menunjukkan cara-cara melakukan sektor lontar peluru. Jiwa dan raga, bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Baiklah, yang pertama kita perlukan sediakan bahan-bahan dan alatan untuk melakukan sektor lontar peluru. Baiklah, di sini terdapat tali sebagai untuk mengukur jarak dan tip untuk mengukur tali dan kertas untuk menandakan jarak pada tali, dan di sini terdapat gandum, botol dan pita untuk menandakan garisan. Dan sini adalah sebagai pancang utama untuk menandakan pusat pada sektor lontar peluru. Seterusnya, kita akan tandakan pada tali ini pada 6 bahagian. Bahagian yang pertama 1.067 meter, bahagian yang kedua 3 meter, bahagian yang ketiga 4 meter, bahagian yang keempat 6 meter, bahagian yang kelima 19.078 dan bahagian terakhir adalah 20 meter. Okay, seterusnya sediakan tali rafia sepanjang 1.067 meter diikatkan pada kayu pancang sebagai pusat bulatan lontaran. Okay, pacakkan kayu pada pusat. Okay, sekarang ni saya akan menunjukkan demonstrasi menggunakan sektor lontar peluru yang telah kami hasilkan. Okay, pertama sekali atlet akan memasuki sektor bulatan melalui belakang garisan telinga. Okay. Okay, kemudian atlet akan keluar daripada sektor bulatan belakang daripada telinga untuk mengelakkan batal.